So sekarang ni dah siap pasang untuk dom mountain hiker ni. Nampak dia punya keluasan dia memang sangat luas. Okay, dia punya material dia silver coating. Okay, dia punya coating dia silver, material 150 di Osport. Okay, tebal sama macam dom auto cantik. Okay, size dia besar, korang boleh muat 8 hingga 12 orang. Okay, dekat bahagian dalam dia, okay, dekat sini dia ada satu poket. Okay, yang sini dia ada satu poket dan ada satu lagi poket. Dan dekat bahagian atas ni dia ada satu tempat cangkuk. Okay, kat sini korang boleh gantung korang punya lampu lah. Okay, dari segi kualiti so far puas hati lah. Kalau korang nak buat majlis ke apa ke, yang ini dom sangat membantu lah. Korang nak buat piknik dekat satu family yang ramai, dekat pantai ke kan, dekat tepi rumah, taman ke, sangat sesuai lah. Okay, dia ada banyak aksesoris. Dia ada bedroom, dia ada mesh. Okay, untuk aksesoris dia pasang menggunakan zip, dia tak menggunakan hook. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu campus. Okay, kalau sebelum ni aku pernah buat review tentang mountain hiker dom jenis yang manual. Tapi untuk video kali ni aku dah dapatkan satu dom jenis auto. Yang ni dia jenis lagi mudah nak set up. Kalau nak pasang memang tak makan masa yang lama. Hanya memerlukan dalam lebih kurang tak sampai 5 minit korang dah siap pasang. Seriously memang sangat berbaloi lah. Okay, untuk dom ni saiz 4x4. Ketinggian dia lebih kurang dalam 220. Okey, cara pasang dia yang ni secara auto dan sangat mudah untuk korang pasang. Okey, jap kita tengok apa yang dia bagi, apa yang dia punya ni lah. Okey, kita buat short saja untuk kali ni. Okey, jom kita tengok apa dekat dalam ni. Okey, yang ni dia punya storage dia. Untuk auto normal, dia punya storage bag memang akan panjang lah sebab auto ni dia jenis yang panjang. Kalau manual mungkin dia akan kecil sikit. Okay, macam biasa dia akan bagi korang pack. Okay, material dia daripada 150 di Osport. Okay, PU index dia 2000 mm, silver coat. Okay, kain ni agak berkualiti juga lah. Untuk mountain hiker normal lah. Dia punya kualiti dia pun sangat bagus juga. Dia lebih kurang macam brand Scientific. Okay, untuk pemasangan dom ni memang sangat mudah lah. Okay, kita tengok Okay, untuk yang kepala ni, yang ni dia punya bahagian atas sekali lah. Korang boleh buka dia punya kaki. Okay, ni dia punya kaki. Dia ada 4 kaki ni. Okay, ni first time korang dah buka. Okay, untuk bahagian tepi ni korang bagi dia start dulu. Kalau tak nanti dah akan turun, nampak? Okay, yang ni tarik sampai bunyi klik. Okay, sekarang bahagian bumbung dah siap. Kita naikkan bahagian kaki. Okey, sekarang dah siap pasang untuk automatic dom ni. Memang sangat mudah nak pasang ni. Okey, kat bahagian depan ni dia ada satu lubang chimney lah. Yang ni kalau korang biasa kat luar negara ni, dia orang akan tebuk untuk letak dia punya hose untuk heating kat dalam ni. Okey, metal dalam dia okey. Dari segi kualiti nice. Okey, dia silver coating. PU index dia 2000 mm. Okay, kat dalam bahagian dalam dia ada satu side pocket, 1 dan 2. Okay, keluasan dia agak luas.
Yang ini korang boleh memuatkan lebih kurang dalam 8 hingga 12 orang lah. Sesuai untuk kalau korang nak buat piknik day ke keramaian, memang sangat sesuai lah. Okay, sebab dia boleh muat ramai, memang puas hati lah. Lepas tu yang paling best sekali harga dia. Okay, harga dia seriously sangat berbaloi lah. Okay, disebabkan ada yang request nak tanya ataupun nak try, boleh masuk langsir untuk brand Shine Trip ataupun tidak. Okay, kita try dulu. Okay, mesh. Okay, tebal sama, material lebih kurang je. Okay guys, nampak gaya. Kalau korang nak guna pintu daripada brand Shine Trip atau aksesori daripada Shine Trip, dom ni tak boleh. Okay, dia punya lock zip dia berlainan. Contoh kalau macam lock zip ni, yang ni belah kanan. Untuk Shine Trip, dia punya zip, sambungan zip dia kat belah kiri. Dia terbalik. Jadi memang korang tak boleh nak pairkan dengan Shine Trip punya brand lah. Okay, sekarang kita nak simpan kemah ni. Okay, memang sangat mudah. Korang boleh tengok lah. Kita turunkan dulu dia punya ni. Yang ni kita pendekkan kat lock ni. Okay, sekarang untuk bahagian kaki kita lipat ke dalam. Dah. Okay, itu saja untuk video kali ni. So far kalau untuk dom ni tak sesuai untuk matchkan dengan Shine Trip. Okay, material dia silver coat semua. Kalau korang boleh tengok balik video daripada awal tadi, okay, dari segi kualiti just nice je. Dia setara lah dengan Shine Trip punya brand. Anyway, kalau korang jangan lupa like, follow dan komen untuk channel ni, untuk video konten akan datang. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.